Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wartawan Roda kembali dengan berita otomotif terkini yang semakin hangat diperkatakan. Modenas Z15 GT merupakan motosikal yang sudah lama berada dalam perancangan pihak Modenas dan akhirnya ia dilancarkan secara rasmi. Sejak pengumumannya, model ini semakin mendapat perhatian ramai dan mula menggugat kedudukan pesaing dalam segmen supermoped 150cc. Apa yang menjadikan Z15 GT begitu menarik ialah reka bentuknya yang moden dan menepati citarasa terkini. Selain itu, ia lahir daripada usaha sama dengan Kawasaki, menjadikan kualiti buatan terasa lebih solid, kemas, dengan cover yang tebal dan rapi. Dari segi enjin, Z15 GT menggunakan teknologi DOHC dengan 4 injap serta sistem penyejukan cecair. Kuasa yang dihasilkan mencecah hampir 17 HP, dan kelajuan maksimum yang ditawarkan cukup mengagumkan untuk kelasnya. Dengan pakej sebegini, Z15 GT dijangka bakal menjadi fenomena baharu dalam pasaran motosikal tempatan. Ia sedikit sebanyak mampu mencuri perhatian pengguna dan menyaingi dominasi jenama besar seperti Yamaha dan Honda yang sekian lama menguasai segmen ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus bersama Wartawan Roda bagi mengikuti berita otomotif terkini.